Isu kadar sewa ruang niaga yang dikatakan terlalu tinggi di Terminal Bersepadu Selatan, Bandar Tasik Selatan TBS BTS. Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar menimbang cadangan penduduk setempat untuk mewujudkan bazar di kawasan berdekatan buat peniaga kecil yang tidak mampu. Menterinya Datuk Raja Nongcik Raja Zainal Abidin menegaskan langkah itu bagi memastikan penduduk setempat mendapat manfaat daripada pembinaan terminal moden ini. Wakil setempat juga telah mencadangkan jika lot-lot perniagaan terlalu kecil bilangan dia dan mungkin terlalu mahal, mungkin ada cari satu tempat yang lain yang berdekatan untuk menjadi bazar berniaga untuk peniaga-peniaga kecil yang mampu. Oleh kerana dalam TTS ni mungkin harga sewa dia terlalu tinggi lah. Itu mungkin satu cadangan yang kita boleh kaji lah jika ada tempat. Jelas beliau adalah menjadi tugas kementeriannya untuk mendengar rintihan daripada penduduk setempat berkaitan isu penjajah ini. Datuk Raja Nongcik sebelum itu menghadiri perbincangan antara wakil penduduk, agensi kerajaan serta pengurusan TBS BTS sebelum melakukan lawatan di sekitar terminal berkenaan.